Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nama saya Cikgu Nur Syafura binti Ramli dan saya merupakan guru sains di Sekolah Kebangsaan Sungai Lui, Jempol Negeri Sembilan. Hari ini saya ingin membuat perkongsian berkaitan dengan membina permainan interaktif Flipkart menggunakan My Viewboard. Jom kita saksikan bersama-sama. Ini adalah contoh permainan yang telah saya lakukan di dalam kelas, yang mana apabila murid menekan gambar tersebut, mereka akan melihat jawapan yang sebenarnya. Tapi sebelum tu, murid perlu teka dahulu apakah organ pernafasan haiwan yang sesuai bagi gambar tersebut. Jadi inilah yang kita akan bina pada hari ini. Menarik kan? Permainan ini sangat sesuai digunakan di dalam PDPC dan dapat menarik minat murid. Ini satu lagi kuis yang saya telah buat, iaitu kuis teka nama haiwan, yang mana murid akan meneka nama haiwan tersebut dan ada timer disediakan juga di sini. Dan murid perlu menjawab dalam tempoh masa yang disediakan. Baiklah, mari kita bersama-sama membina permainan ini. Mula-mula, kita pilih latar belakang dengan menekan butang ikon paling kiri di bahagian bawah. Pilih yang bersesuaian ya. Wow, cantik kan? Dan seterusnya, kita boleh type tajuk permainan dengan menekan butang teks. Contohnya permainan ini. Kerana saya merupakan guru sains, maka saya buat permainan yang sesuai dengan PDPC saya. Jadi cikgu-cikgu boleh buat mengikut kesesuaian mata pelajaran yang cikgu ajar. Kita juga boleh menukar jenis tulisan yang kita inginkan dengan menekan atau klik bahagian yang disediakan. Kemudian kita tulis nama kuis yang kita ingin murid teka. Kita boleh menukar saiz dan juga jenis tulisan. Sekiranya cikgu ingin memperbanyakkan tulisan, cikgu boleh tekan drag to copy. Maka tulisan-tulisan ini boleh diperbanyakkan dan diubah suai dengan cepat. Seterusnya, kita masukkan gambar. Untuk langkah ini, kita perlu mengklik pada bahagian ikon magic box dan type gambar yang kita inginkan. Seterusnya, kita pilih gambar tersebut dan drag saja ke atas canvas. Seterusnya, kita boleh ubah saiz dengan crop pada bahagian gambar tersebut dan kita boleh ubah suai mengikut kesesuaian permainan yang kita inginkan. Seterusnya, ini adalah langkah paling penting, yang mana bagaimana kita ingin membuatkan gambar itu hilang dan muncul. Kita tekan saja fade in dan fade out pada gambar seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, kita uji animasi fade in dan fade out tersebut dengan menggunakan mode presenter. Kemudian, kita masukkan timer dengan menekan ikon magic box dan tool serta memilih gambar jam dan edit pada masa yang kita inginkan. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.